Okey, itu yang saya advise pada tuan-tuan untuk faham. Bagi yang mereka baru masuk, saya sedang mengingatkan tuan-tuan, bukan sebagai peramal. Ketika 1994, saya bertugas sebagai wartawan. 1999, saya menjadi ketua bilik berita. Sampailah saya pencen 2020. Selama saya belum lagi muncul di media sosial, saya lah orang yang membuat keputusan. Di banyak bilik berita, bermula daripada bilik berita Astro, sampai bilik berita NTV7, sampai bilik berita TV Al-Hijrah. Adalah menguruskan berita-berita yang ada kepentingan dengan tuan-tuan dari segi kepenggunaan. Berarti tak perlu saya menjadi ahli ekonomi untuk advise tuan-tuan tentang peritnya. Saya menggunakan bahasa media yang paling mudah, iaitu sebagai orang yang pernah mengendalikan bilik berita, melihat recession pada 1998 akibat kejatuhan mata wang, 2005 apa yang dipanggil sebagai krisis subprima, di mana jatuh dan muflisnya bank-bank di Amerika yang cukup dan yang turut memberi kesan kepada bank tempatan. 2013 apabila berlakunya apa yang dipanggil keperlahanan pertumbuhan ekonomi yang menjadikan di Malaysia ada trend VSS, di Malaysia ada trend MSS, dan kita ada trend pertumbuhan ekonomi yang sangat perlahan. Kemudian COVID-19 yang telah kita lihat. Jadi dengan maklumat yang saya ada, tak perlu saya detailkan angka-angka ekonomi yang kompleks. Saya bagi tahu dekat keadaan tuan-tuan perkara yang paling mudah. 2026 akan menjadi tahun krisis inflasi. 2026 bererti, satu adalah harga barang meningkat naik. 2026 menjadikan kos operasi syarikat-syarikat tempat tuan-tuan bekerja, kerana tak semua adalah 1.6 juta kaki tangan kerajaan. 11 juta lebih kita bekerja dalam sektor yang kemungkinan langkah yang mereka ambil paling ketara kalaupun tidak membuang pekerja adalah cost cutting, mengurangkan kos operasi. Berarti overtime tuan-tuan, allowance tuan-tuan, insurans tuan-tuan, sara klinik tuan-tuan, kemungkinan adalah bahagian yang pertama dikurangkan. Apabila syarikat ingin mengekalkan tuan-tuan tunggu bekerja, syarikat juga harus bersifat rasional kepada kedudukan kewangan mereka. Ingat kata saya, syarikat pernah untung setahun, syarikat pernah untung 2 tahun, tapi tak ada syarikat di Malaysia yang bersifat corporate, yang mana saham mereka, yang mana kemahuan dan juga reputasi syarikat mereka adalah mencipta keuntungan. Kerugian sebulan adalah jejaskan setahun punya pencapaian. Kerugian 2 bulan akan menjejaskan setahun punya pendapatan. Berarti mentaliti kita yang bekerja kena faham bahawa mentaliti mereka yang mengendalikan operasi syarikat adalah mengendalikan kos. Itu saya ingatkan pada tuan-tuan untuk faham apa yang saya bagi tahu pada tuan-tuan. Tak payah peduli tuan-tuan, yang nak buy, yang nak yoyo ni tak payah peduli. Kerana sebahagian orang bodoh, dia tidak memerlukan berita ekonomi. Dalam hidup dia apa pun tak ada. Kita cerita ni, dia yoyo pada live dia apa pun tak ada. Kita yang ada ni, kita ada kepentingan keluarga, kita ada kepentingan kerjaya, kita ada kepentingan untuk melihat masa depan. Jangan peduli sama ada mereka yang yoyo, mereka yang apa. Kerana orang-orang loser yang telah kehilangan kepentingan dalam hidup, mereka datang ke media sosial untuk menjadi baruah yang hanya membuat komplain. Tapi kita semua, orang yang ada tanggungjawab kepada keluarga, kita semua yang ada tanggungjawab kepada kerjaya, beri perhatian kepada peringatan yang saya dah sampaikan pada bulan Ramadan sebelum Hari Raya. Bahawa pertama saya dah pesan dulu, lepas Hari Raya, tuan-tuan akan kembali dengan melihat kenaikan harga barang. Dan teringat satu lagi pesan saya bahawa minggu pertama bermula lusa, pada bulan April, tuan-tuan akan menghadapi apa yang dipanggil kenaikan harga barang. Ini jelas. Bagi mereka yang dah ke klinik selepas Hari Raya, tuan-tuan telah menerima nasihat daripada doktor tuan-tuan. Tuan-tuan telah menerima nasihat daripada farmasi tuan-tuan. Semua nasihat apa yang tuan-tuan terima, yang tuan-tuan dah pergi selepas Hari Raya kerana terlebih makan lemang, terlebih makan ketupat. Apa yang tuan-tuan terima? Awas dengan penggunaan ubat kerana bakalan ubat akan terjejas. Walaupun kerajaan mengatakan stok ubat yang ada dalam negara kita 3 bulan. Stok barangan atau bahan untuk menghasilkan ubat kita ada 2 bulan. Berarti berita terbaik yang kerajaan boleh bagi pun, bekalan ubat dalam negara kita ada lagi 5 bulan. Itu terbaik. Kerajaan belum cakap berita terburuk kerana kebiasaannya mana-mana orang yang berkhidmat memerintah negara menjadi kerajaan, dia sampaikan dulu yang terbaik dan menyembunyikan yang terburuk. Ini sifat mana-mana. Cuma saya dan tuan-tuan, kita semua bukanlah orang yang ada kaitan dengan kerajaan dan kita bukan orang yang ada kaitan dengan pembangkang. Kita ada kaitan satu sama lain adalah sebagai masyarakat sivil. Berarti tuan-tuan dah dapat melihat. Satu, bermula 1 hari bulan April, tuan-tuan akan mula melihat kenaikan harga barang. 1 hingga 7. Tuan-tuan akan mula melihat ikan di pasar yang 80% kita import daripada Bangladesh, dan Bangladesh adalah negara yang sedang mengumumkan muflis minyak. Berarti ada kemungkinan minyaknya menjadi mahal, dan ada kemungkinan bot-bot yang ke laut menangkap ikan yang 80% kita import daripada Bangladesh kemungkinan akan terjejah, menjadikan harga ikan adalah satu lagi krisis. Yang kedua, saya dah cerita pada tuan-tuan tentang baja. Berarti macam ni tuan-tuan, stok beras ni ada. Kita ambil contoh apa yang berlaku di India ketika berlaku kebakaran ladang gandum di India pada Oktober 2022. Stok beras ni ada.
Tapi kalau musim tanaman tahun ni terjejas kerana baja tak ada, berarti baja tak ada. Ataupun musim tanaman ini adalah baja yang cukup stok tetapi tak akan cukup stok pada musim tanaman yang ke depan. Tuan-tuan kena ingat, kebanyakan negara menghasilkan 5 kali tanaman padi setahun. Dan kebetulan negara yang mengimport baja daripada Middle East ni adalah 2 negara yang kita import beras daripada mereka. Thailand mengimport 70% keperluan baja daripada Selat Hormuz, iaitu gas amonia dan juga urea. Yang kedua, saya bagi tahu pada tuan-tuan, 70% Thailand gunakan baja ni. Thailand hantar apa ke Malaysia? Thailand hantar beras. Thailand hantar apa ke Malaysia? Thailand hantar gula. Kemudian Vietnam mengimport 50% baja urea dan juga gas amonia daripada Selat Hormuz. Kita import apa daripada Vietnam? Kita import beras daripada Vietnam. Berarti bagi negara yang ada stok beras, dia mula akan menyimpan stok beras sama seperti India. Berarti stok yang boleh dikeluarkan tak akan dieksport kerana rakyat dia juga ini adalah makanan ruji. So ini berlaku apabila India melalui pilihan raya 2022. Bila salah satu daripada tekanan besar, India ni keluarkan beras. Rakyat India kata kenapa beras dia lebih mahal pada negara yang lain. Ketika Presiden Mahendra Modi nak menurunkan harga beras bagi mendapat undi, dia tahan ekspor beras dia. Kita tak pakai banyak beras daripada India. Kelang kabut jadi dia. Pada waktu yang sama juga, Thailand dan juga Vietnam sedang mengalami masalah El Nino di mana hasil tuaian beras pada tahun tersebut jatuh. Kita kehilangan beras dalam pasaran. Satu adalah kerana kartel yang memperdayakan kita. Yang kedua, ada masalah yang realiti, iaitu beras menjadi sangat rumit bekalan dia di seluruh dunia. Jadi ambil lagi satu iktibar, jangka dekat kita akan mengalami kenaikan harga barangan. Jangka sederhana, sekiranya musim tuaian tahun ini terjejas kerana ketiadaan baja atau kekurangan baja, berarti negara-negara yang mengeksport makanan akan mengurangkan ekspor mereka kerana mereka harus menahan makanan yang mereka keluarkan bagi keperluan domestik. Balik pada persoalan saya kata pada tuan-tuan, ada duit boleh beli makanan atau berada duit tapi makanannya tiada. Ada duit boleh dapatkan beras walaupun berasnya mahal. Yang kita bimbang kalau langkahnya negara ini sendiri dia tak nak ekspor. Pakistan, India, Thailand dan juga Vietnam. Thailand dan Vietnam yang utama. Kalau kedua-dua negara ini merasakan hasil tuaian mereka menurun kerana kedudukan baja urea dan juga baja gas amonia ni adalah penyubur. Penyubur ni menjadikan penghasilan beras mereka berlaku dengan lebih banyak. Kalau kekurangan baja berarti pengurangan. Berarti negara ini akan mula stok yang sedia ada ni dia dah ambil kira. Stok ni kena simpan untuk stok tuaian musim akan datang. Faham Stok sekarang cukup untuk ekspor. Tapi dia akan mula mengurangkan kerana stok tanaman sekarang akan berkurang. Berarti dia simpan stok ekspor dia pada kegunaan domestik. Kerana kedua-dua negara mempunyai 70 ke 100 juta penduduk, yang mana jumlahnya lebih besar daripada kita. Jadi perkara yang tuan-tuan kena ambil tak maklum adalah berhati-hati dengan semua permasalahan yang akan datang. Ambil kerana tuan-tuan, kalau tuan-tuan suami, tuan-tuan adalah Perdana Menteri di rumah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan isteri, tuan-tuan adalah Menteri Kewangan di rumah tuan-tuan. Perdana Menteri dan juga apa saja kabinet yang ada boleh menyampaikan dulu bahagian yang terbaik yang ada. Bahagian terbaik yang ada, kita boleh bertahan dengan harga minyak. Kita naikkan diesel, bla 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 bla. Kita kekalkan subsidi petrol tapi mengurangkan subsidi liter, bla 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 bla. Kita ada stok ubat 3 bulan yang boleh diberikan kepada tuan-tuan dan 2 bulan barangan untuk menghasilkan ubat. 5 bulan, bla 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 bla. Bahagian yang terbaik kerajaan akan jelaskan kepada tuan-tuan apa yang baik untuk masa sekarang. Kerana saya bukan orang kerajaan dan saya bukan orang pembangkang, saya jelaskan kepada tuan-tuan, selepas yang terbaik yang tinggal yang terburuk. Dia bukan daripada yang terbaik lepas tu baik. Dia lepas saja bahagian yang terbaik ini, yang ada adalah terburuk. Berarti kalau lewat kerajaan mengingatkan kita bahagian yang terburuk kerana mahu mengekalkan statement populis, kerajaan nak kekalkan populis, bagi tahu semua okey, semua okey, semua okey. Mana mungkin tuan-tuan, di Malaysia yang kecil ini semuanya okey, sedangkan kesatuan Eropah yang besar semuanya dah tak okey. Kalau tuan-tuan lihat hari ini Kalas Raja atau Ketua Kesatuan Eropah, apa yang mereka sebut? Kesatuan Eropah kelihatannya nak merenggangkan diri dengan Amerika. Tapi mereka tak boleh dapat gas LNG daripada Qatar kerana Selat Hormuz ditutup. Dan hari ini mereka merayu pada Amerika untuk mendapatkan 50% lebih daripada import LNG daripada Amerika pergi ke Eropah. Amerika akan gunakan benda ni. Kamu boleh dapat LNG daripada Amerika untuk bantu kedudukan guna tenaga dan juga bahan bakar kamu yang terjejas teruk. Tapi kamu ada syaratnya. Kedua, Eropah mempunyai pendirian 4 tahun boikot barangan Rusia.
Mereka boleh mengatakan satu rundingan dengan Rusia walaupun tak bersetuju dengan Ukraine untuk terpaksa membeli minyak Rusia dalam keadaan mereka tak ada pilihan. Berarti option bagi negara-negara besar yang hari ini mengumumkan mereka kritikal, option mereka ada. Kerana akhirnya mereka bernegosiasi dengan bersyarat. Option kita apa? Option kita satu daripada negara yang hanya mengeluarkan 570 tong minyak sehari. Rakyat awam menggunakan 712,000 tong sehari. Kita ada 150,000 tong margin yang kita import daripada Asia Barat. Berapa banyak Malaysia import daripada Selat Hormuz? 70%. Baik, kita nak buat negosiasi politik. Berapa besar yang Malaysia boleh tawarkan negosiasi kalau kita nak beli minyak Rusia? Berbanding Rusia nak tawarkan negosiasi pada Kesatuan Eropah untuk sekat sekatan. Berarti satu tong minyak Eropah minta, satu tong minyak Malaysia minta. Di Eropah, satu tong minyak yang Rusia hantarkan, dia boleh minta pelepasan sekatan. Negosiasi politik di tengah-tengah krisis tenaga. Satu tong minyak kita nak minta pada Rusia, apa negosiasi yang kita boleh bagi? Berarti itu saya ingatkan kepada tuan-tuan, ada option di tengah-tengah kekurangan minyak. Tapi option akan dapat kepada negara yang ada kuasa negosiasi yang besar. Daripada zon-zon yang sebelum ni kita tak pernah masuk negosiasi. Kita tak pernah masuk dalam negosiasi zon Venezuela yang kemungkinan besar akan berkompromi dengan Amerika untuk menambahkan keluaran minyak. Kita tak pernah ada dalam zon negosiasi di Rusia kerana Rusia lebih ingin bernegosiasi di Eropah kerana manfaatnya menjadi lebih besar. Maka saya jelaskan kepada tuan-tuan, option yang ada kepada kita selepas segala yang kerajaan kata baik adalah terburuk. Itu yang saya boleh update tuan-tuan untuk petang ni, kerana live petang ni kemungkinan live akhir untuk bulan Mac, kerana besok saya berkursus tertutup untuk bersiap sedia bagi pelayaran saya ke Sumut Flotilla 2.0 di mana kami dijangka terbang ke Spain pada 5 hari bulan dan mula belayar pada 12 hari bulan untuk meneruskan kempen masyarakat sivil bagi menekan Israel. Untuk menjelaskan pada tuan-tuan juga,